Polis percaya unsur cemburu menjadi motif awal. Seorang wanita ditikam di bahagian leher ketika berada dalam sebuah kereta di hadapan restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas pada malam Ahad. Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah berkata, bagaimanapun siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian. Menurutnya, hasil siasatan awal juga mendapati suspek dan mangsa saling mengenali sejak lebih setahun lalu. Setakat ini kita percaya terdapat unsur cemburu ataupun perasaan tidak berbalas, namun siasatan masih dijalankan. Kedua-dua mereka bukan bekerja di syarikat sama, tetapi berada dalam bidang yang sealiran sebagai ejen hartanah, katanya pada sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah pada Isnin. Beliau berkata, mangsa yang merupakan ibu tunggal dan mempunyai 2 anak itu, kini berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahyah. Katanya, suspek yang merupakan seorang duda dipercayai menaiki kereta bersama mangsa sebelum kejadian berlaku.